Jam kalau tak rem. Takkan menang kalau tak bertanding. Takkan kantoi kalau member tak ukat mulut. Itu pepatah dia, Abang Jeb. Abang Jeb dah rem motor saya. Jam sekarang ni, Abang Jeb. Kan? Rem jam. Lepas tu Abang Jeb cakap Abang Jeb tak sengaja. Mana ada tiba-tiba dia jam sendiri? Ada ke motor kat parking tiba-tiba macam motor jam Tiba-tiba tak ada, Abang Jeb. Yang usik motor tu Abang Jeb. Cuba ingat balik. Yalah Ki, abang tahu Ki, tapi tangan abang ni je yang nak pusing. Abang tak nak, tapi tangan tu dia nak pusing Ki. Tak sengaja Ki. Hati abang tak nak, tangan dia pusing Ki. Oh tak sengaja Ki. Tangan ni yang pusing Abang Jeb. Iya Ki. Tak payahlah nyaut ni saja je saya panggil. Mana ada tangan je yang pusing? Hati tak nak tapi tangan je. Mana ada? Habis tu orang yang buat keripap tu, yang makcik-makcik kat rumah tu buat keripap tu, Abang Jeb. Hati tak nak pun buat keripap, tapi tangan macam tu. Tolonglah saya tak nak dah ni buat ni. Takkan macam tu. Tangan yang memulas ikut pada akal yang arahkan. Betul tak? Itulah. Tapi Ki, aku bukan ada duit sangat Ki. Nak repair motor kau Ki. Aku ni baru nak belajar meniaga yang cari duit sikit Ki. Apa benda tu?